apa kata Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi, semasa beliau melancarkan projek ini? Tuan-tuan, selepas siap Aerotropolis ni, Kedah Aerotropolis, kita tak panggil KXP dah. Okey. Kita akan wujudkan peluang kerja 23,000 peluang pekerjaan. Tepukkan sikit. Semasa melancarkan projek ini, beliau berkata, projek ini tidak memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan, hanya perlu kelulusan. Itu pun tidak benar kerana di lapangan terbang ada custom, ada komponen kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan perlu mewujudkan perjawatan, perbelanjaan, custom, bomba, polis dan sebagainya. Jadi setelah 2 kali gagal membentuk kerjasama dengan syarikat luar, yang terakhir adalah Tahira Air dan juga PKNK, beliau kini mengambil pendekatan untuk menyalahkan kerajaan yang lama dan beliau mengatakan bahawa projek itu bukan projek beliau. Jadi KXP itu projek mereka. Bukan saya. Bukan PAS punya, bukan Bersatu punya, bukan PN punya. Projek itu. projek KXP ini adalah projek ikonik, projek yang menjadi keutamaan dalam The Greater Kedah. Jadi nampaknya projek mega yang menjadi keutamaan dalam The Greater Kedah pun masih gagal dilaksanakan. Jadi ini bermakna bahawa pemimpin politik, pemimpin PAS gagal mengurus projek dengan baik kerana tiada kerjasama yang rapat di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Saya selalu menekankan bahawa sehebat mana pun negeri itu, sekiranya tidak bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, projek itu akan gagal. Jadi sama-sama kita mengambil pengajaran daripada keadaan ini. Marilah kita cari pemimpin yang boleh bekerjasama secara strategik dengan kerajaan persekutuan.